Okey, bahagian B. Raja dia menunjukkan jumlah bilangan ikan kembung dan sardin. Okey, kembung, sardin. Okey. Bilangan ikan bawal jual pasar raya ialah 3,200, lebih daripada beza ikan kembung dengan ikan sardin. Beza kita dah tahu, dia dah tolak. Jadi maksudnya kita kena cari dahulu beza antara kembung itu, lepas tu tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Jadi ayatnya ialah mana lagi besar, kembung ke sardin? Kembung. Okey, 21,360 tolak 1,3740, dapat jawapan. Tambahkan dengan 3,230. Itu saja maksudnya. Okey, so kita buatlah. 2136 sifar tolak 1374 sifar. Jangan tolak dulu, tukarkan dulu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Okey, yang pertama boleh, kedua tak boleh. Letak 10, kosong 3 tak boleh. 1, 10 baru boleh. Sifar 2, 10 tolak 7, 3 tambah 3, 6. 10 tolak 3, 7. 1 habis. So tambahkan pula. Okey. 762 sifar tambah 323 sifar. So sifar 5, 8, 10. So jawapannya si ikan bawal ialah 10,850. Okey, jenis ikan yang paling banyak jual pada bulan tu, paling banyak. Okey, kita tengoklah. Masih lagi ni. Ikan kembung masih lagi menjuarai. Kembung. Itu je kembung. Okey, itu 1A.